Assalamualaikum. Nama saya Samsul Azwan bin Adnan. Saya pengurus projek bagi wilayah Terengganu. Saya Muhammad Ashraf bin Abdul Rahim selaku jurutera untuk wilayah Terengganu. Untuk makluman, di wilayah Terengganu kita mempunyai 7 kekuatan, terdiri daripada 3 orang STE, Encik Sabri, Encik Safwan dan Encik Saifuddin. Saya Muhammad Sabri bin Saleh, STE FIC IPM wilayah Terengganu. Saya Muhammad Safwan bin Kasmuri. Saya selaku Senior Teknikal Eksekutif FIC IPM wilayah Terengganu. Assalamualaikum, saya Muhammad Saifuddin bin Rahman sebagai STE FIC IPM wilayah Terengganu. Ada 3 orang TE, Encik Azmi, Encik Hafiz dan Puan Ara, dan juga dibantu oleh project assistant iaitu Puan Siti Ramlah. Saya Azmi bin Maisa, FIC IPM wilayah Terengganu sebagai Technical Executive. Assalamualaikum, saya Syahrul Hafiz bin Hanafi, Technical Executive FIC IPM wilayah Terengganu. Hai, saya Siti Zahra Islamiyah binti Muhammad, Teknikal Eksekutif FIC IPM wilayah Terengganu. Assalamualaikum, saya Siti Ramla Muhammad, Project Assistant FIC IPM wilayah Terengganu. Sebagai pasukan PMC, fokus utama kami adalah memastikan setiap projek berjalan menepati jadual, mematuhi spesifikasi, mengoptimumkan kos serta memberikan impak yang paling tinggi untuk masyarakat Feldang. Kami juga memastikan pemantauan di tapak dilakukan dengan segala isu teknikal diselesaikan dengan cepat melalui kerjasama rapat antara Felda serta agensi yang berkaitan. Kami komited untuk membawa peningkatan yang ketara melalui projek bekalan air, perumahan serta sistem peparitan, mitigasi banjir serta kemudahan komuniti di bawah RMK 12 dan 13. Antara projek yang kita telah siapkan dan serahkan kepada pihak Felda adalah projek jalan kampung sebanyak 12 projek, projek jalan pertanian sebanyak 13 projek, projek Dewan Semai Bakti dan projek-projek pembaikan dan menaik taraf bangunan-bangunan komuniti dan selenggara di keseluruhan Felda wilayah Terengganu.